Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam siaran Jom Berkebun. Alhamdulillah, dengan cuaca yang terang, biru awannya, kita dapat lagi bersama-sama untuk melakukan aktiviti berkebun. Terima kasih kepada yang terus menyokong channel ni. Semoga anda semua sihat selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, seperti biasa hari ini mungkin kita nak membaja pokok, sebab dah lama kita tak membaja pokok. Kita dah beli garam tadi dan kita campur dengan baja yang kita dah beli. Okey sahabat, teruskan. Pagi-pagi ni kita bakar sampah dulu. Selain menghalau nyamuk, dia juga baik untuk asap ni, baik untuk pokok-pokok semua. Okey sahabat, terus. Ayo semangat. Okey sahabat, ini adalah garam kasar. Kita akan buat campuran dengan baja. Kita taruh, letak 2 kilo dan kita campur. Okey sahabat, kita mulakan membaja pokok. Jom. Okey sahabat, sebelum kita balik, kita ada ambil pisang sematu ni. Tadi dapat 2 tandan, tadi kita bagi 2 dengan kawan. Okey sahabat, semoga kita terus mendapat rezeki daripada apa yang kita tanam. Alhamdulillah, selepas kita membaja tadi, hari pun nampaknya dah mendung. Kita bergerak dulu. Semoga kita berjumpa lagi dalam masa. Terima kasih kepada yang terus menyokong channel ni. Saya mengharapkan semua anda tolong subscribe, like, komen dan share. Okey sahabat, kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo demo, jom kita ke kebun. Semangat.